sekarang ni kau dah berjaya buka gym sendiri, Zee. Alhamdulillah. Tahniah. Okay, ni semua rezeki Tuhan kan. Betul. Kau dah berapa lama dah pasang niat sebenarnya nak ada gym sendiri ni? Pasang niat sebenarnya nak kata lama pun tak ada lama. Sebab asalnya aku just nak buka gym, private gym je. So kiranya lebih kurang setahun lebih, 2 tahun lah sebelum aku buka gym ni. Kira gym ni dah buka 2 tahun. Pasang niat tu lebih kurang setahun lebih, 2 tahun lah sebelum daripada tu. Tak adalah daripada awal dulu, tak ada pun, tak pernah terfikir pun. Tak pernah terfikir? Jadi apa yang menyebabkan tiba nak jalan juga buka gym? Push factor lah. The reason dia sebab dulu orang kan, kita kan biasa buat live kan. Lepas tu sharing-sharing pasal fitness apa semua. So follower biasa lah komen. Coach bila boleh tak train train kat mana. Lepas tu time tu pula aku kerja. So bila kerja nak fikir nak freelance training, nak pergi gym orang nak kena bayar lagi semua. Betul. Kan. So aku fikir macam buka je lah gym private. Tapi asal dia nak buka gym private yang memang betul-betul on buka masa ada klien je. Macam studio gym je lah. Studio gym yang kecil. Tak ada walk-in, tak ada apa. Niat untuk buka bagi PT datang dan betul. Mungkin kau nak buat konten-konten. Betul. Dan sekali ni apa cerita ni? Itulah tu. Boleh tahan juga. Dia sebab biasalah perancangan asal macam itu. Lepas tu dah berbincang, dah apa semua along the way tu, dah tengok barang apa semua. Kita fikir why not tambah sikit bajet and buka gym yang biasa lah. Nak kata besar tu tak besar. Gym biasa lah, standard gym macam kedai macam biasa. Cumanya waktu kita tak ada klien ke, duit tu masih ada lah. Maksudnya membership, walk-in tu masih jalan macam biasa. Kita merancang. Tapi betul. Sebagai perancang, betul. Kita itulah kadang Allah itu tentukan kan apa yang terbaik kan. Jadi korang semua yang mana yang belum lagi singgah ke Infinity Muscle. Infinity Muscle, tolonglah singgah dekat mana tempat? Dekat Presin 15. Putrajaya. Presin 15 Putrajaya. Dekat Presin Diplomatik. Aku memang recommend korang datang ke sini. Guys, stand by next video. Jangan lupa untuk komen dan juga follow sekali. Aku lupa nak charge phone aku. Tapi nasib baik aku dekat gym sekarang ni, aku bawa aku punya power magnetic bank dekat sini. Power bank yang kita boleh lekat phone terus dekat sini. Yang kuat lekat dia. Aku dekat gym ni memang lasak. Tapi kalau aku lekatkan phone aku dekat sini, tak jatuh guys. Yang mana yang ada masalah macam aku juga, yang perlukan emergency nak charge phone, tolong sediakan satu power bank daripada Ugreen jenis magnetic, letak dekat dalam bag. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link sekarang. Semenjak kau buka gym ni kan, kau tengok pesen orang yang datang gym ni selalunya menghala ke arah apa? Dia nak buat badan ke? Dia nak kurus ke? Dia nak build confidence diri ke? Jenis orang macam mana? Dia sebenarnya macam ni yang aku perasan. Even sebenarnya sebelum aku buka gym pun, benda ni sebenarnya dah kena plan daripada awal lah. Maksudnya gym tu sendiri kita nak buat tema macam mana. Sebab tema gym kita tu itulah yang apa orang kata, menyumbang kepada klien yang akan datang, customer yang akan datang. Contoh, ada gym yang memang dia punya target dia hardcore, strongman. So dia yang datang memang jenis yang deadlift 200 kilo, 250 kilo lah. Yang jenis kalau commercial gym, target dia mungkin orang-orang yang high end, orang T20 yang lebih ni. So gym yang aku buka ni, dia tidaklah lebih kepada bodybuilding sangat. Sebab kita punya dumbbell pun paling berat pun 40 kilo. Lepas tu facilities dia, mesin-mesin dia, plate tak adalah kata plate-plate yang sampai, contoh kalau kau nak deadlift sampai 250 kilo tu susah jugalah. Boleh kata habis plate pakai lah kan. So jadinya crowd yang datang ke gym ni tak lebih kepada orang-orang yang macam strongman, bodybuilders yang gabak-gabak tu kan. So orang yang datang kebanyakannya memang motor fitness, student pun ramai ataupun orang yang bekerja. Sebab tempat lokasi ni dia betul-betul strategically dekat tempat kawasan Putrajaya. Putrajaya ni ramai orang bekerja, ramai orang kerajaan, even keliling pun ramai orang-orang yang bekerja semua. So kebanyakannya orang yang biasa je, yang fitness, yang nak kurus, yang nak sihat. Bodybuilders adalah beberapa tapi taklah hardcore. Aku perasan juga kalau gym tu bila dia cater dekat bodybuilder yang hardcore saja, dia buatkan macam orang awam, orang biasa ni takut sikit nak pergi ke gym. Betul tak? Ada juga, betul. Jadi orang-orang biasa ni mungkin dia lebih prefer aura gym yang fitness biasa. Betul, lebih santai lah senang kata. Kadang-kadang kalau pergi gym tu orang sampai squat berat-berat, deadlift berat-berat, main nama jerit kan. Kalau biasa bodybuilder dia akan jerit kan. So orang akan lebih, yang biasa-biasa ni dia lebih takut sikit lah. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada apa. Tak ada apa pun. Orang sadar situ bukan makan orang. Makan orang dia okey je. Kau orang je yang takut. Betul. Tak kisahlah gym apa pun. Betul. Okey je semua. Betul. Nak main apa kat situ, okey je. Betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting pergi je lah ke gym. Betul, yang penting pergi. Kalau ada niat nak start buat badan ke, nak training apa, pergi je lah gym. Betul. Bukan susah pun kan. Itu yang kita tugas kita sebagai fitness influencer ni, kita educate orang kat situ lah. Yalah. Jangan takut apa kan. Kadang-kadang orang tu main berat tak semestinya kita datang main 5 kilo, 10 kilo orang nak menang. Tak ada pun. Betul. Masing-masing dengan goal masing-masing lah.
Korang nak pergi ke gym, takut, segan, malu orang tengok. Dumbbell banyak dekat gym. Mungkin korang rasa intimidated. Jangan risau. Belilah dumbbell korang sendiri letak dekat rumah. Lelaki dan perempuan boleh pakai. Pilihan saiz pun ada banyak juga. Jadi kalau korang nak start workout dekat rumah, make sure sekurang-kurangnya ada dumbbell dekat rumah. Dumbbell korang sendiri. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link sekarang. New Year, New Me. Oh, Okay. ni. New Year, New Me. Aku dah setiap tahun New Year, New Me. Sama je. Okay. Untuk gym sini, Okay. kita masalah. Okay. Ramai lah New Year, New Me. Oh, ramai. Ramai, Ramai. Memang standard. Awal tahun memang ini basically dah dia tahun kedua tapi dah 3 kali New Year lah. Kan? Ya memang setiap kali dia memang ramai lah. Yang subscribe setahun terus pun ada, yang memang tak pernah datang. Tapi which is bagus lah sebenarnya kan. Betul, bagus kita encourage diorang lah. Cumanya macam mana kita nak pastikan, sebab selalunya New Year, New Me ni New Year je lah. Time New Year saja dia datang, lepas tu hilang. Okay. Macam mana kita nak encouragekan diorang ni supaya berterusan, jangan mudah menyerah, jangan mudah menolak. Apa benda yang kita boleh bagi tahu kat diorang ni, ataupun apa benda yang kita boleh buat lah. Dia sebenarnya pada aku, dia it's all about environment dan juga brotherhood. Bukan brotherhood lah, apa term tu kita panggil macam satu Community. Yes, community. Sebab bila community, kebanyakannya kalau orang yang datang dia akan stick dengan satu gym tu adalah disebabkan community. Faham tak? Maksudnya dia datang gym tu, dia tengok muka ni familiar, dia akan start bertegur. So dia akan rasa stick to the gym and stick to the punya workout program lah. So biasanya orang ni akan start boring kalau dia pergi gym tu main sorang-sorang, tak ada apa kata, the culture tu tak ada kan. So biasanya kita akan terapkan community and kita bagi dia orang rasa selesa dengan gym lah. Faham? Dia macam suka-suka yang lain, futsal, badminton, member ajak, jom betul. jom pergi Jadi gym pun patut kena ada macam tu lah. Betul. Dia kena berkawan dengan orang pergi gym, jom lah ni, jom ni pergi gym. Barulah mungkin dia ada rasa semangat. Sebab nak tak nak kita kena faham yang tak semua orang ada motivation yang macam orang yang dah biasa dengan gym ni. Betul. Kalau orang yang dah biasa, yang mungkin dah main dah lama, dia dah ada self motivation ataupun consistency ataupun disiplin tu sendiri. So dia boleh dalam penat-penat pun dia datang juga. Tapi orang-orang yang baru nak start ni, diorang akan lebih kepada macam nak berkawan, nak tengok ada orang ajak ke tidak kan. So cari kawan, cari community, try to build that brotherhood lah. InsyaAllah korang boleh konsisten lah. Setuju lah. Sebenarnya kadang-kadang ramai orang yang datang ke gym ni, okay, dia bukanlah serius sangat-sangat. Tapi dia lebih kepada nak aktiviti sosial, nak berkawan, nak jumpa dengan orang. Mungkin boring dekat rumah kan. Jadi datang kat sini, kalau community dia baik, dia senang nak konsisten. Dia senang nak datang ke gym. Kalau community dekat gym tu, muka kasar, muka macam nak Okay. Jadi korang semua minta tolong yang mana yang belum singgah ke Infinity Muscle dekat Putrajaya ni, tolong singgah. Aku sendiri dah datang, aku sendiri juga pernah main dekat sini. Community sini baik, barang dia cun, barang puas hati. Aku recommend juga orang pun datang dan tolong dapatkan khidmat coaching daripada Coach Nazir kita. Barulah bicep barulah gini. Aku lupa nak charge phone aku. Tapi nasib baik aku dekat gym sekarang ni, aku bawa aku punya power magnetic bank dekat sini. Power bank yang kita boleh lekat phone terus dekat sini, yang kuat lekat dia. Aku dekat gym ni memang lasak, tapi kalau aku lekatkan phone aku dekat sini, tak jatuh guys. Yang mana yang ada masalah macam aku juga, yang perlukan emergency nak charge phone, tolong sediakan satu power bank daripada Ugreen jenis magnetic, letak dekat dalam bag. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link sekarang. Nazir, sebagai gym owner, aku nak tanya kat kau, nasihat dekat orang yang mungkin berniat nak buka gym sendiri. Nasihat nak buka gym sendiri lah. Yang pertama, passion tu kena ada. Passion. Itu yang pertama. Sebab gym ni kena tahu tau, dia bukannya bisnes F&B ke, bisnes baju ke, bisnes pakaian yang kita boleh scale, kita boleh jual satu Malaysia. Maksudnya dia adalah bisnes service yang berpusat ke satu tempat, dan kita kena tahu income dia tidaklah exponential macam kita jual barang. Faham tak? Jual barang ni kan kita boleh like scale kuantiti yang banyak gila, and then kalau barang tu viral, kita boleh post ke satu Malaysia. InsyaAllah income tu berganda lah. Gym ni dia bergantung kepada komuniti keliling tu. So dari segi income tu tidaklah terlalu macam berganda-ganda kalau kita jual barang. So kalau kita tak ada passion, kalau kita keluarkan duit kita dengan harapan macam aku akan dapat balik berganda-ganda pulangan hasil tu, sorry, mungkin tidak. Unless kalau buka macam commercial gym yang modal sampai 2 juta, yang memang dia punya income boleh kau-kau lah, itu lain cerita lah. Tapi kalau gym-gym biasa-biasa ni semua, kita kena ada passion. Maksudnya dalam pada buka gym tu, kita ada planning lain. Contohnya kita nak fokus on buat PT. Kita nak fokus on content creation ke, ataupun jual barang-barang gym dekat gym tu sendiri. Barulah insyaAllah
income tu boleh stabil lah. Okay, menarik lah kita cakap pasal benda ni kan. Betul lah juga. Gym ni bukan macam online punya business. Ya, betul. Boleh hantar dekat seluruh Malaysia. Kita nak hantar apa dekat gym ni kan? Betul. Hantar servis macam mana kan? Tapi kalau ada idea yang macam nak buat online training mungkin boleh kot. Yes. Jual suplemen mungkin Betul. boleh kot daripada gym ni kan. Buat konten kemudian jual suplemen. Yes. Jadi dia kena fikiran dia tu luar daripada kotak sikit lah. Sebab tu lah poin aku tadi, aku cakap apa? Kena passion dia dekat situ. Maksudnya dia memang hati dia dekat gym, dia tahu okay aku nak buat ni, aku nak buat apa, aku ada idea on the gym itself. Kalau dia memang tak ada background, workout pun tak pernah, tiba-tiba rasa macam aku nak keluar duit lah, nak labur, nak buka gym lah, tu memang susah lah. Jadi bisnes gym ni bukanlah satu bisnes yang buka-buka kaya. Ya, betul. Tak ada. Tak ada. Alah, mungkin lah habis banyak lagi. Betul. Kalau salah steps tu, mungkin kita boleh kerugian pun sebenarnya. Tapi bukanlah bermakna kita tak menggalakkan orang untuk tak buka gym. Betul. Jangan takut untuk buka gym. Betul. Cuma kena ada idea. Kena kreatif. Kena kreatif dan passion dengan dia. Ya, guys. Nak pergi ke gym, takut, segan, malu orang tengok. Dumbbell banyak dekat gym. Mungkin korang rasa intimidated. Jangan risau. Belilah dumbbell korang sendiri, letak dekat rumah. Lelaki dan perempuan boleh pakai. Pilihan saiz pun ada banyak juga. Jadi kalau korang nak start workout dekat rumah, make sure sekurang-kurangnya ada dumbbell dekat rumah. Dumbbell korang sendiri. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link sekarang. Hari tu aku tertengok lah satu isu ni kan. Okay. Katanya lah, kau punya gambar ni telah diubah suai jadi gambar pokil. Serius lah? Serius lah benda ni? Serius lah? Okay, betul. Tapi bukan dari gambar pokil. Tak. Exaggerate sangat tu. Tak. Bukanlah sampai gambar pokil. Maksudnya gambar aku tu di AI kan, tak berbaju lah, tak pakai baju lah. Tak adalah pokil, semua tak berbaju. Confirm bukan gambar kau lah? Memang bukan 100%. Memang 100% bukan gambar aku lah. Sebab in fact aku ada buat story, aku clarify kan, aku tunjuk gambar asal belah kiri and gambar yang di AI kan tu belah kanan. Okay. Sebenarnya gambar tu is just gambar aku tengah pakai baju. Aku aku flex bicep macam tu lah dekat even dekat tempat sini. So ada orang yang tak bertanggungjawab ni, dia pergi AI kan, dia tanggalkan baju tu. Tapi cantik lah gambar tu dengan six pack apa semua kan. So untuk orang ramai tu no big deal lah. It's just macam gambar yang kita tak berbaju tunjuk six pack, which is ramai orang buat. Cumanya aku maaf cakap sebab aku tak post gambar yang tak berbaju di sosial media. Aku menjaga benda-benda macam tu. So aku tak suka difitnah lah. Aku rasa macam aku difitnah and ramai orang kata, sampai ada kata macam alah dia ni acah-acah baik lah, padahal post je gambar-gambar tak pakai baju. So aku tak buat. So bila kita tak buat tu, kita rasa macam kena bagi tahu orang yang benda ni tak betul. Tapi zaman sekarang bahaya benda-benda. Betul. Sebab gambar tu nampak sebiji, nampak memang real. Yalah, aku ada tengok juga kan. Memang nampak macam ni betul ni. Betul. Tapi rupanya bukan. Tak. Yang pakai baju tu jersey merah tak silapnya kan. Betul. Jersey MU. Jersey MU. Tapi sampai ke tahap macam tu sekali zaman sekarang ni, orang boleh buat fitnah. Jadi apa-apa yang keluar dekat sosial media, kita tak boleh nak percaya dah 100%. Betul. Kita kena kaji, kita kena selidik betul-betul ke tidak. Takut kita pun jadi media untuk sebar fitnah. Betul. Kalau orang percaya yang kau yang buat gambar tu macam tu, orang pergi sebar mengata tu, banyak saham dosa dah ada. Betul. Dia yang kita risau bukan apa tau. Kita risaunya kalau untuk orang-orang muda ni, diorang boleh nilai, tengok dia tahu ni kan. Tapi kalau katalah sebar benda tu dekat makcik-makcik kan, sebab follower kita pun ramai dalam kalangan perempuan, makcik-makcik apa semua. So kebanyakan orang tua ni, dia tak tahu pun pasal AI ni semua. So dia akan 100% tengok dia ni, dia post tak pakai baju ni. Yalah. Kan, macam tu lah. Korang semua minta tolong berhati-hati dekat social media. Sekarang ni zaman AI, zaman orang suka ubah suai gambar korang jadi benda yang tak sepatutnya. Betul. Jadi kurang-kurangkanlah meletakkan gambar yang bukan-bukan supaya memudahkan orang untuk nak edit jadi gambar yang bukan-bukan. Okay? So lagi satu pesanan untuk siapa yang buat tu, pandai-pandai lah sendiri. Tak nak cakap banyak kan, tapi kau fikir sendiri lah, kau buat macam tu. Pandai-pandai lah, fikir lah. Kau tak datang minta maaf kat kita. Kita nak maafkan pun tak tahu macam mana. Sebab siapa individu yang buat kan. So kalau ada ni, tampil lah minta maaf. Mungkin kita cubit-cubit sikit lah kan. Tampil minta maaf kat mana? Dekat Infinity masa datang sini. Putrajaya. Abang Nazir, saya minta maaf, saya yang AI kan gambar tu. Nanti saya cubit lah sikit pipi tu. Sikit je. Kalau Sikit korang rasa video aku ni cukup menarik, cukup informatif dan korang mahukan lebih banyak video yang macam ni lagi, korang boleh tinggalkan soalan dekat dalam ruang komen. Bagi tahu dekat aku korang nak video yang macam mana. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk follow guys, supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang.